Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dialog My Channel. Dekat tangan saya ni ada satu gadget, gadget khas untuk pencipta kandungan, content creator, yang mana saya beli ni untuk saya gunakan bagi menghasilkan video-video YouTube saya lah. Alright, jadi yang ni saya beli daripada Shopee. Seeloknya kita rakam lah. Okay, kita rakam supaya in case kalau kita dapat barang yang ada problem, kita boleh claim balik dengan seller. Jadi barang ni saya beli daripada syarikat CXG, Creator X Gear. Jadi tengok bungkusan ni dibalut dengan cantik, dengan kemas. Okay, apa dia yang saya beli? Anda tengok, saya beli DJI Mic Mini. DJI Mic Mini. Okay, mic mini ni guna untuk audio recording. Jadi kalau anda tengok, yang ni saya beli set yang pertengahan. Okay, pertengahan maksud kata dia tak bagi charging case, cuma dia bagi charging dock. Yang ni satu receiver sahaja. Okay, saya beli yang ada transmitter sekali ya. DJI Mic Mini ni sebenarnya kita boleh beli receiver sahaja pun boleh. Kalau anda tengok dalam video ni, saya beli package transmitter dan receiver. Ni satu set lah untuk solo recording. Dia ada yang dual recording, ada yang bagi dua mic, yang tu harga mahal sikit lah. Lebih kurang 2 kali ganda harga ni ya. Yang ni saya beli satu mic sahaja sebab saya nak guna untuk saya saja kan. Jadi saya beli satu mic. Kalau tengok kotak tu ada kemek sikit lah. Saya tak tahu, mungkin courier baling ke apa kan. Tapi tak apa, kotak saja kemek. Janji barang dalam ni tak rosak. Okey lah. Jadi kita buka dulu, tengok apa yang kita dapat. Untuk package transmitter dan juga receiver satu pair ni, dia bagi sekali dengan bag. Kita tengok belakang tu apa kita dapat. Yang pertama kita dapat receiver. Okey, kemudian transmitter. Yang ni saya beli warna gelap, warna hitam. Kemudian dia bagi charging dock, transmitter charging dock, compact carrying pouch, clip magnet, mobile phone adapter, windscreen darab 2, kamera audio cable, splitter, charging cable dan dokumen. Jadi package ni dia bagi bag lah. Kalau beli receiver sahaja satu, dia tak bagi, dia bagi bag lah. Saya rasa tak bagi lah. Yang package ni dia bagi bag lah. Bag dia jenis fabric. Okey, ni dia bagi dia punya user manual, dokumen. Tadi tulis kan dokumen. Kalau tengok tu, kita boleh install DJI Mimo app. Boleh install app tu untuk kita control apa yang kita boleh kawal daripada DJI Mic Mini ya. Kalau tak nak install pun sebenarnya boleh ya. Kalau info kita support, yang support promote biasanya promote kita tak perlu install DJI Mimo tu. Okay, ni dia punya bag, cantik je. Bag DJI, dia panggil apa ni, DJI pouch, carrying pouch, DJI Mic Mini compact carrying pouch. Kalau tengok material dia bukan baldu, dia macam kain, tapi kain yang saya rasa macam high quality, lembut. Dia lembut tapi sedap dia pegang. Dia bukan baldu, dia kain. Tapi kain, kalau tengok jahitan dia kemas lah, memang kemas. Okay, jadi semua barang-barang dia letak dalam ni. Kita buka tengok apa yang kita dapat. Tengok dia punya zip, pemegang zip pun ada jenama DJI original. Yang ni memang main sekali. Dalam kotak dia datangkan sekali dengan bag pouch macam ni. Kalau beli yang ni, saya beli pertengahan, dia bagi bag je lah. Kalau beli yang paling, yang complete set tu, dia bagi charging dock yang jenis kotak tu kan. Okey, kat dalam bag ni ada, ni adalah dia punya receiver. Dalam tu dia balut dengan plastik ni kan, kena buka lah kan. Receiver ni kita boleh sambungkan ke smartphone, kita boleh sambungkan ke kamera ataupun action kamera, semua boleh lah. Ikut kita punya connector lah. Tengok tu, kualiti memang tip top lah. DJI ni brand yang berkualiti.
Dan dia ada analog control untuk boost audio gain. Dia boleh turunkan ataupun naikkan. Jadi mudahlah, kita sama ada nak kawal menggunakan software pun boleh. Kalau tak nak install software pun sebenarnya kita boleh direct guna mic ni. Kemudian dia ada clip. Okey, clip ni boleh clip ke kamera, show mount, ataupun mana-mana tempat lah. Ada setengah tu kita pakai aksesori untuk letakkan kamera dan juga aksesori lain kan. Jadi boleh clip lah. Ke atas ni dia punya connector. Jadi connector ni dia boleh tukar-tukar dia modular. Jadi saya beli set Type C, jadi dia bagi USB Type C. Kalau kita nak beli tambah aksesori tu boleh, Type C boleh, Lightning pun boleh. Macam saya ni memang saya beli Type C punya lah. Untuk telefon saya pakai Type C. Alright, dalam bag ni ada lagi apa? Dia bagi sekali dia punya windscreen. Windscreen apa dia bagi? Oh bukan, ni bukan windscreen lah. Yang ni dia panggil charging dock, tempat cas. Yang ni tempat cas untuk transmitter lah, untuk mic, DJI Mic Mini. Dia punya transmitter, dia bagi cas macam ni. Jadi kena letak dia punya transmitter tu letak atas dock ni. Kemudian dock ni kalau kita tengok ada port Type C kan, yang tu kita sambung ke power adapter. Seterusnya apa lagi? Okay, kita tengok dia bagi windscreen. Ada dua color. Windscreen ni untuk kita kurangkan bunyi persekitaran lah, kan, noise cancelling. Ni secara fizikal punya card noise cancelling. Dia bagi dua color. Satu yang berbulu warna grey macam ni, kelabu-kelabu putih macam ni kan. Okay, satu lagi dia bagi warna hitam. Walaupun satu saja transmitter, tapi dia bagi dua windscreen. Jadi anda boleh pilih lah nak bagi match. Mungkin nak bagi match dengan baju kita tu warna apa, boleh pilih lah sesuai yang mana, warna kelabu ke ataupun warna hitam pun boleh. Alright, ini dia transmitter dia. Kecil je. Yang ni DJI Mic Mini. Nampak comel sahaja dia punya transmitter. Ada logo DJI. Bentuk dia macam petak segi empat sama sikit kan. Tapi dia ada dia punya curve cantik tu, DJI. Okey, atas tu dia punya mic. Sebelah tepi ada button sikit. Bawah ni untuk dia charge. Dan dia datang sekali dengan magnet lah. Anda tengok belakang tu ada magnet. Alright. Dan clip ni pun boleh. Kalau tak nak pakai magnet, kita boleh clip je dekat baju, ataupun nak guna magnet pun boleh lah. Magnet dia pun agak kuat. Saya try ni memang kuat. So pilihan lah. Kalau tak nak pakai magnet, kita boleh clip je kat baju. Tapi kalau pakai magnet ni macam kemas lah sikit kan. Alright, apa lagi kita dapat? Kabel. Yang ni adalah kabel audio jack 3.5mm to TRS. Kalau kita sambung ke kamera pakai lah kan. Biasanya sambung ke handphone tak pakai benda tu, boleh simpan je. Okay, lepas tu dia bagi apa lagi? Dia ada ni adapter Type C ya. Adapter Type C ni untuk kita sambungkan receiver ke smartphone ataupun kamera yang pakai Type C lah. Macam ni saya beli untuk sambungkan ke smartphone saya. Di smartphone saya pakai port Type C, jadi saya ambil yang Type C ya. Okey, untuk Lightning pun ada. Jadi pilihan tu anda boleh pilih lah ikut smartphone yang anda pakai. Jadi USB ni dia modular, kita boleh pasang, kita boleh cabut dan pasang balik macam ni, kemas lah. Okey, ni USB Type C. Kita sambung kepada receiver. Kemudian daripada receiver ni kita sambung ke smartphone ataupun kita sambung ke kamera lah. Okey, dan last sekali ini dia splitter. Splitter ni untuk charge lah. Kabel untuk charge dia bagi dua. Satu kita boleh charge kita punya receiver docking tu. Receiver dia ada port siap Type C kan. Satu lagi kita punya transmitter tu direct kita charge kat docking. Receiver direct dekat receiver ada port USB Type C. Tapi transmitter tak ada port kat situ Transmitter memang dia kena pakai docking. Alright, itulah sebuah sedikit unboxing DJI Mic Mini. DJI Mic Mini. Kalau anda tengok tu memang high quality. Top Saya tak test lagi. Nanti saya akan buat video macam mana kita nak test. Okay, kalau anda berminat nak dapatkan mic sama macam saya tunjuk dalam video ni, anda boleh check out link yang saya sertakan dalam video.
Alright, nantikan video seterusnya. Saya akan review kualiti audio rakaman menggunakan DJI Mic Mini ini. Sekian saja untuk video kali ini. Assalamualaikum. Bye bye.